Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Syazana binti Ahmad Ashharuddin, bernombor matrik 082185. Baiklah, untuk hari ini kumpulan kami akan menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat yang kami ambil dalam kitab tafsir Al-Tabari. Baiklah, untuk ayat mutasyabihat yang pertama kami ambil daripada surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zajajatin zujajatun كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Yang membawa maksud Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak daripada pohon yang diberkati, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir meneranginya walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut daripada ayat ini, daripada perkataan Allahu nurus samawati wal ardh, di sinilah ayat mutasyabihat yang perlu dirungkaikan secara lebih mendalam. Bagi penerangan menurut para pentafsir berkaitan dengan perkataan Allahu nurus samawati wal ardh, yang kita tahu membawa maksud Allah ialah cahaya langit dan bumi. Okey, bagi pendapat pertama iaitu hadi ahli samawati wal ardh, iaitu ayat ini membawa maksud kepada Allah adalah pemberi petunjuk bagi sesiapa yang ada di langit dan bumi. Dengan cahayanya itu mereka diselamatkan daripada kekeliruan yang kesesatan. Menurut riwayat Ibnu Abbas, menyebut iaitu hadi ahli samawati wal ardh, yang bermaksud Allah adalah pemberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Manakala daripada riwayat Anas bin Malik mengatakan maksud ayat ini adalah nurin hadi, iaitu cahayaku adalah petunjukku. Menurut pada pendapat yang kedua iaitu ulama mengatakan bahawa ayat ini membawa maksud kepada Allahu mudabbirus samawati wal ardh, iaitu Allah yang mentadbirkan langit dan bumi. Riwayatnya ada dalam riwayat Mujahid dan Ibnu Abbas yang berkata yudabbiru amrihuma, iaitu Allah mengatur urusan kedua-duanya, langit dan bumi. Dan daripada pendapat yang ketiga, para ulama mentafsirkan ayat Allahu nurus samawati wal ardh ini adalah membawa maksud an-nuru ad-diya, iaitu cahaya yang secara maknanya pencerahan lah, hanya semata-mata cahaya, bukanlah Allah itu bersifat cahaya. Menurut riwayat Abu al-Aliyah, iaitu fabuda'a min nuri nafsihi fazakaruhu summa zakara nurul al-mu'minun, iaitu Allah memulakan dengan menyebut cahayanya sendiri, kemudian cahaya orang yang beriman. Bagi pendapat kitab tafsir At-Tabari sendiri, At-Tabari memilih pendapat yang pertama, iaitu orang yang mengatakan ayat ini adalah khabar pemberitahuan tentang bagaimana petunjuk Allah berlaku atas makhluknya, dan ia merupakan pujian kepada Allah dengan sesuatu yang dia mulakan sendiri perbuatannya.
Jadi penjelasan bagi ayat Allahu nurus samawati wal ardh ni adalah semata-mata untuk menunjukkan Allah yang Maha memberi cahaya kepada langit dan bumi. Bukanlah Allah bersifat dengan sifat cahaya, dengan sifat keterangan. Saya Nur Aina Fardiah binti Muhammad Asni, 082752. Surah Al-An'am ayat 103 menjelaskan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bahawa dia tidak dapat dicapai atau diliputi oleh pandangan makhluk ciptaannya, sedangkan dialah yang melihat dan meliputi segala sesuatu dengan sifat kehalusan serta pengetahuan yang sempurna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, penglihatan tidak dapat mengidraknya. Tidak bermaksud bahawa Allah tidak boleh dilihat sama sekali, tetapi bermaksud penglihatan makhluk tidak mampu meliputi dan menguasai hakikat Allah secara sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala terlalu agung untuk dihimpun atau dicapai sepenuhnya oleh penglihatan makhluk. Hal ini selaras dengan dalil Al-Quran yang menyatakan bahawa orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari akhirat, sebagaimana firman-Nya, iaitu wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Surah Al-Qiyamah 22 hingga 23 yang menunjukkan bahawa melihat Allah merupakan kenikmatan besar bagi orang yang beriman, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menerangkan perbezaan antara melihat ruqyah dan mencapai atau meliputi sepenuhnya idrak dalam memahami ayat-ayat Al-Quran berkaitan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini dapat difahami melalui perumpamaan dengan ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255 bahawa makhluk tidak meliputi sesuatu pun daripada ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Yang bermaksud makhluk mengetahui Allah tetapi tidak mampu meliputi hakikatnya dengan ilmu secara sempurna. Demikian juga dalam hal penglihatan, makhluk dapat melihat Allah dengan izinnya, namun tidak mampu meliputi hakikatnya secara sempurna dengan penglihatan mereka. Seterusnya, penerangan tentang idrak. Idrak bermaksud pencapaian dan penghimpunan sesuatu secara menyeluruh dan sempurna terhadap hakikatnya. Mengetahui atau melihat sesuatu tidak semestinya berarti mengetahui atau meliputi hakikatnya secara keseluruhan. Oleh itu, menafikan idrak penglihatan terhadap Allah tidak bermaksud menafikan ruqyah, iaitu melihat Allah. Sebagaimana makhluk boleh mengetahui sesuatu perkara tanpa menguasainya secara menyeluruh, demikian juga manusia boleh melihat Tuhan mereka dengan mata mereka tanpa mampu mencapai dan meliputi hakikatnya secara sempurna melalui penglihatan tersebut. Hal ini kerana makna melihat tidak sama dengan makna idrak, dan idrak pula bermaksud menghimpun serta meliputi sepenuhnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Abbas, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 103, penglihatan tidak dapat mengidraknya tidak membawa maksud bahawa mata tidak dapat melihat Allah sama sekali, tetapi bermaksud penglihatan tidak mampu meliputi dan menguasai hakikat Allah. Pemahaman bahawa ayat ini menafikan ru'yah ditolak kerana Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Quran bahawa pada hari kiamat terdapat wajah-wajah yang melihat kepada Tuhan mereka, dan Rasulullah SAW juga telah mengkhabarkan melalui hadis sahih bahawa orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka pada hari kiamat sebagaimana mereka melihat bulan purnama pada malam yang cerah tanpa sebarang halangan. Saya Nur Balkis Batrisha binti Suki, nombor matrik 081651. Saya akan menerangkan ayat mutasyabihat, iaitu dari surah Al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya.
Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Seterusnya, penerangan tentang surah Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini menerangkan tentang amanah yang besar Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada langit, bumi dan gunung ganang. Namun semuanya enggan memikulnya kerana takut tidak mampu menunaikannya. Akhirnya manusia menerima amanah tersebut walaupun manusia bersifat zalim dan jahil terhadap akibat perbuatannya. Seterusnya kita pergi kepada maksud amanah menurut para mufassir. Para ahli tafsir berbeza pendapat, namun sepakat bahawa amanah bukan benda fizikal, sebaliknya merangkumi tanggungjawab agama. Antara tafsiran amanah mengikut para ahli tafsir ialah yang pertama, mengikut Sa'id bin Jubair, beliau berkata amanah merupakan fardu-fardu dan kewajipan syarak. Seterusnya, menurut Ibnu Abbas, amanah pula bermaksud segala kewajipan agama yang difardukan Allah. Seterusnya, mengikut Ad-Dahaq, amanah bermaksud ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, mengikut Ibnu Zaid, amanah dimaksudkan dengan tanggungjawab agama yang disertai pahala dan azab. Ini menunjukkan amanah merangkumi seluruh taklif syarak ke atas manusia. Seterusnya, tawaran amanah kepada makhluk besar, langit, bumi dan gunung ganang. Yang pertama, menolak amanah bukan kerana derhaka. Yang kedua, kerana takut tidak mampu menunaikannya dengan sempurna. Yang ketiga, penolakan mereka menunjukkan keagungan dan beratnya amanah agama itu. Yang seterusnya, ayat ini tidak bermaksud makhluk tersebut berakal seperti manusia, tetapi merupakan perumpamaan tamsil untuk menggambarkan beratnya tanggungjawab tersebut. Seterusnya, manusia menerima amanah menurut riwayat, iaitu amanah yang ditawarkan kepada Nabi Adam AS, seperti mana yang Allah telah jelaskan, jika baginda menunaikan amanah tersebut, baginda akan mendapat pahala. Sekiranya baginda mengabaikan amanah tersebut, baginda akan menerima azab. Nabi Adam AS telah menerima amanah tersebut, namun Allah menegaskan bahawa sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Maksud zalim di sini iaitu menzalimi diri sendiri dengan melanggar perintah Allah. Maksud jahil di sini ialah tidak menyedari kesan dan akibat perbuatannya. Seterusnya, contoh-contoh amanah dalam hadis dan asar Rasulullah SAW menjelaskan bahawa amanah diturunkan bersama para nabi, akan diangkat sedikit demi sedikit dari hati manusia sehingga yang tinggal hanyalah ilmu tanpa pengalaman. Antara contoh amanah ialah mandi wajib daripada janabah, menjaga kehormatan diri khususnya bagi wanita, menunaikan perintah dan menjauhi larangan Allah. Seterusnya, tafsiran Ibnu Zaid. Ibnu Zaid menegaskan bahawa amanah ialah tanggungjawab agama bersama pahala dan azab. Langit, bumi dan gunung memilih untuk patuh tanpa risiko, manakala Adam menerima amanah tersebut dan Allah berjanji membantu manusia dengan memberi anggota tubuh, memberi kemampuan untuk menunaikan amanah. Ini menunjukkan bahawa rahmat Allah bersama amanah yang berat. Kesimpulan daripada penerangan surah Al-Ahzab ayat 72 ini ialah gaya ayat mutasyabihat. Surah Al-Ahzab ayat 72 merupakan ayat mutasyabihat yang menggunakan bahasa simbolik untuk menggambarkan beratnya amanah agama yang dipikul oleh manusia. Ayat ini tidak difahami secara literal, tetapi ditafsirkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan pandangan ulama agar tidak menyimpang daripada akidah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Syarafina Aisyah binti Fazazin, nombor matrik 083100. Hari ini saya akan membentangkan ayat mutasyabihat daripada surah Taha ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Mafhumnya, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, iaitu dari hal-hal dunia, dan Allah juga mengetahui apa yang di belakang mereka daripada perkara akhirat, sedangkan mereka tidak mengetahuinya secara meliputi. Penerangan bagi surah Taha ayat 110 ini membincangkan tentang ilmu Allah yang maha meliputi keterbatasan ilmu makhluk. Ayat ini sering dikaitkan kerana ia menyentuh tentang sifat ilmu Allah dan hakikat zatnya yang tidak dapat dicapai sepenuhnya oleh akal manusia.
Mafhum ayat tersebut ialah Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Makna di hadapan dan di belakang ini merujuk kepada masa hadapan iaitu perkara yang belum terjadi dan masa lalu iaitu perkara yang telah terjadi. Disebut lagi dalam mafhumnya, mereka tidak mengetahuinya secara meliputi. Ini menjelaskan bahawa manusia tidak mampu untuk mengetahui hakikat sebenar zat Allah dan keseluruhan ilmunya. Di sini kita dapat ketahui bahawa makhluk tidak mampu untuk memahami hakikat Allah sepenuhnya. Ini kerana akal manusia adalah sangat terhad jika ingin dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha meliputi segalanya. Manusia hanya mengetahui apa yang Allah izinkan sahaja. Hakikat zat, sifat dan hikmah Allah tidak mampu dicapai sepenuhnya oleh makhluk. Ayat ini mendidik manusia supaya kita tidak mendahului Allah dengan sangkaan, tidak bersangka buruk kepada Allah. Yang kedua, tidak bersikap sombong dengan ilmu pengetahuan yang kita ada. Kerana tidak semestinya ilmu yang kita ada itu bermanfaat untuk kita. Mungkin kita mempunyai ilmu tersebut tapi kita tidak mampu untuk mengajak orang, untuk memperluaskan lagi ilmu yang kita ada. Yang ketiga, tunduk dan berserah kepada ketetapannya. Kita perlulah terima qada dan qadar yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Sebagai manusia, kita mestilah akan diuji mengikut kemampuan kita sendiri. Perbincangan ayat ini menunjukkan bahawa walaupun Allah SWT mempunyai sifat-sifat tertentu, hakikat sifat tersebut tetap dalam ilmunya yang tidak terjangkau oleh manusia. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah SWT. Allah tahu apa sahaja yang kita buat dan Allah tahu segala-galanya yang telah dilakukan oleh makhluk tersebut. Yang dikatakan pemberi syafaat itu tidak mengetahui apa yang Allah ketahui, apatah lagi melebihi pengetahuan Allah SWT. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini ialah ilmu manusia setinggi mana pun tetap akan kecil jika nak dibandingkan dengan ilmu yang ada di sisi Allah. Ayat ini menanamkan sifat tawaduk dan menolak sifat wujud. Dalam beragama, manusia wajib berpegang kepada wahyu, bukan semata-mata logik akal. Ia menjadi asas penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Allah Maha mengetahui dan makhluk terbatas pengetahuannya. Allah Maha mengetahui segala-galanya, termasuklah hal yang kita sendiri tidak ketahui. Sebagai penutup yang ringkas, surah Taha ayat 110 ini mengingatkan kita bahawa walaupun manusia ini berilmu, berfikir dan berusaha, tetapi pada hakikatnya kita tetap berada dalam lingkungan ilmu Allah yang maha luas. Maka keselamatan hati terletak pada kerendahan diri di hadapan Allah dan ketaatan kepada wahyu, bukan pada kesombongan akal dan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haslinda binti Abdul Qadir, nombor matrik 081500. Ayat mutasyabihat yang seterusnya ialah daripada surah Al-Qasas ayat 88. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang bermaksud, dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia, tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan. Penerangan ayat ini adalah, ayat ini menekankan tentang keesaan Allah iaitu tauhidnya, kekuasaannya yang mutlak dan keabadiannya, perbezaan keabadiannya dengan berbanding dengan makhluk yang fana, di mana semuanya akan kembali kepadanya untuk dihisap dan dibalas, dan menyeru agar hamba-Nya hanya bergantung kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi La ilaha illahu, yang bermaksud tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Para pentafsir menafsirkan ayat ini sebagai yang mana segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Dan yang kedua, lahul hukmu, yang bermaksud baginya lah kuasa untuk memutuskan segala hukum, yang mana tiada seorang pun selain Allah yang mampu dan memiliki hukum bersamanya terhadap makhluk-makhluknya dan hamba-hambanya. Potongan ayat seterusnya ialah
wa ilaihi turja'un. Maksudnya, dan kepadanya kamu akan dikembalikan selepas kematian kamu. Para pentafsir menafsirkan ayat ini sebagai lalu dia akan menghukum antara kamu dengan keadilan, lalu dia akan memberikan balasan kepada orang-orang beriman balasan mereka dan kepada orang-orang kafir yang telah dia janjikan kepada mereka. Apa yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang beriman akan mendapat balasan yang baik, manakala orang-orang kafir pula akan mendapat balasan yang setimpal dengan amalan mereka. Dan para ulama juga berbeza pendapat dengan makna firmannya illa wajhahu, yang mana illa wajhahu ialah lafaz mutasyabihat di dalam ayat ini. Illa wajhahu bermaksud sebahagian mereka berkata maksud ayat tersebut adalah segala sesuatu akan binasa kecuali dia. Dan sebahagian yang lain pula berkata maksud ayat tersebut adalah kecuali apa yang diniatkan kerana wajahnya. Seterusnya, para ulama berhujah atas tafsiran tersebut dengan kata-kata penyair, astaghfirullah zanban lasta muhsihu rabbul abadin ilaihi wajhu wal amal. Yang bermaksud, aku memohon ampun kepada Allah atas dosa yang tidak mampu aku hitung. Tuhan sekalian hamba, kepadanya tertuju niat dan amalan. Maksud syair ini adalah, yang mana nak katanya, ayat ini menjelaskan tentang illa wajhahu. Illa wajhahu bermaksud melainkan wajahnya. Lafaz mutasyabih ini ialah illa wajhahu, yang menunjukkan kekuasaan Allah dan juga ayat ini menceritakan bahawasanya hanya Allah sahaja yang mampu menghukum hamba-hambanya dan hanya kekuasaan Allah sahaja yang mampu dan boleh kita harapkan di dunia ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.